oleh gadisku namanya Husna. Oh Husna, orang secantik nama, cantik luar, cantik dalam, cantik macam mama. Hati macam grandmanya, anginnya macam papa. Kalau dah merajuk nampak kunjung sampai sana. Wah, pagi-pagi. Pagi dah keluar Pagi-pagi pukul 8 guys. Ngam-ngam. Kita nak pergi berenang hari ni, okay? Macam mana kau dapat kat sini? Ada ni lah Starbucks. Ya, semua ada. Aku tak pernah jalan ni. Kau pernah pergi ke sini? Oh, pernah lah pergi. Semalam aku pergi tak? Semangat. Semalam aku pergi, lepas tu Perginya dengan siapa? dengan lelaki aku lah. Oh, dah pergilah mandi dah. Belum. Tak dapat pergi. Lepas tu tengok-tengok. Tak dapat masuk sebab aku tak ada baju renang. Oh. Dah sampai. Dah sampai ke? Betul. Di club tu. Oh, kat sini. Oh, cantik juga weh. Ya. Nak photoshoot ni. Mesti lah. Photoshoot dulu weh. Sebelum ni. Photoshoot Cantik weh. Pagi-pagi macam ni. Jangan risau. Hari-hari aku nak ajak kau ni. Ha? Setiap hari-hari aku nak ajak kau. Ajak bagi mana sini? Kau biar betul. RM16 standby lah. Macam ada apa lagi kat sini? Tu je. Bird. Baru tahu dia ada. Tu lah. Oh ni. Oh dia memang tempat kolam renang lah. Oh my god. Ini muka. Nak belum mandi tu. Kau boleh mandi ke? Oh my god! Aku nak mandi kat situ. Bongor. Ni before guys. Before ni betul-betul tak mandi. Agak awak pagi dah mandi. Ini dah kali bulan. Kalau TMB tak boleh? Okay. Angkat ya lah. Oh my god guys. Ini besar. Ini kena kakak. Ini tak kena lusi. Kena kakak. Ya. Oh my god. Dia dah semangat dah. Ya, kau pula. Hai guys, kita nak mandi ke dalam. Mak tengok pakai baju. Anak outfit.
Weh, lawa weh. Lighting je. Ada bubble. Macam mana? Macam tu, sedih. Weh, Lena kecabut ke ni? Tak apa, esok kita pergi lagi. Tak apa, banyak masa lagi. Hari-hari kita pergi. Tak, sekarang Lena kecabut ke ni? Tengok. No, sini. Pakai balik bedak dah tu. Sudah. Ya dah. Pakai balik apa ni? Google. Oh, je tak boleh eh? Yelah, dalam air kan? Okey, faham. So, je tak boleh guys. Aku memang kena pakai benda ni untuk lens aku. So, mata aku sakit ini. Ya. Tak boleh. Ha? Boleh macam tu. Macam boleh? Naik balik. You sedih. Oh, dia tak adalah banyak pakai. Ada 1, 2, 3. Lepas tu yang ketiga, yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu lagi sekali 1, 2, 3. Sini aku tak nampak. Macam ni. Kau masuk, kira 1, 2, 3, lepas naik. Lepas tu kau masuk lagi, kira 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu naik. Ni, ketatkan. Sekejap. Jangan sampai air masuk. Oh, sorry. Okey tak? Okey. Dah sangat tak? Tak. Dah. 1, 2, 3. Sorry. 3 kali juga. Baik, sampai 10 kali. Banyak. Tengok kawan kita tengah belajar berenang guys. Aku tak boleh sebab aku pakai lens. So aku kena ni, nanti lens aku tercabut. Lens aku tak boleh pakai. Aku nak baca lah, tak lama. Dia belajar ni. Guys, jom kita lagi. Weh, jadi. Jauh juga. Jadi. Nak tengok? Jauh juga weh. Dia kata macam Hai guys. Sekarang kita dah baru pukul 8.30. So aku bawa korang pergi jalan-jalan. Yang kawan aku tengah berenang tu. Kak Ana tengah berenang. Nampak di sana. Kak Ana. So kita bawa korang jalan-jalan. Ini air cetek je guys. Tapi aku nak tengok. Ini cetek je. Budak-budak berenang. Cantik weh. relax gila. Buang anxiety. Relax. Saya. Nanti nak kalah aku terkena. Tak ada lah, aku ada. Cepatlah bodoh lah budak ni. Sekejap. Ya, ni je.
Okay. Relax je badan. Okay. Benda sikit, benda ada. Tak, aku ada. Benda ada. Bodoh aku ada. Okey. Kau kena pegang ke tak? Tak, aku tak ada pakai. Okay. Relax je badan. Relax. Bodoh lah tak relax. Kejang lah kau punya otak tu. Tak ada lah bodoh. Okay. Babong. Relax. Dadu. Aku ada. Dah ada lah, badan naik atas. Tak boleh naik. Kau pula aku buat. Okay, kau buat aku. Pegang kepala aku bodoh. Okay, jap. Aku naikkan ikan tu kau ke sana? Okay. Tunggu. Lagi. Aku pakai. Dah. Tak okey. Lagi. Okey, lagi sekali. Sekejap, mata dia dah nak. Okay. Nanti dah kat mata dia kau bilang. Okay. Kau percaya je. Boleh letak. Bodoh lah. Aku tak apalah aku pegang sikit je. Aku pegang. Kepala dia tak kat mata. Relax. Oh, Matanya nak masuk sini. iya kan? Tak, fikiran kita tak terlalu tenang. Ya dah. Tak pergi sana lagi. Guys, let's go. Kita masuk dalam air. Kita tak nak nampak apa-apa yang ada. Kita ini.
Lagi. Aku nak buka lens guys. Mata aku sakit. Mampus. Gua rasa lens ni tak susah untuk masuk dalam air. Kau tahu tak? Aku ni mata macam dah cabut. Basah. Ada. Nak kawan dah. Naik je. Ada, tak ada tak? Ha? Ada. Ada. Weh, itu bawa ada air lah weh. Weh, bawa ada. Bawa ada air macam tu. Bawa betul. Kita dah habis mandi. Jom. So kita dataran membuli. So sekarang ni kita dah habis mandi guys. Wah. Thank you Ni cantik Dona. lighting. Thank you Dona. Okay, sama. Jom. Cantik lah lighting ni. Saya cantik kan? Walaupun 13. Ada guys, kita berada di kedai mama. Wah. Sedap. Canai. Portion nasi lemak senang lawang membadi dengan harga nasi. Wih, dah ada telur mata sekali ya Allah. Bang, nak telur goreng tak? Baju pun dah habis lagi. Dah kata. Oh, nasi dia. Nasi mahal. Okay. Faham. Nama saya. Oh, tadi. Ya. Tak. Dia lerai kan? Udah semati. Mahal. Kalau beli tempat biasa je pun sama.
So aku nak bawa motor. Sekarang ni kita dekat 99 dekat mana? Dekat Limbayu dekat dengan Coinside. So kita nak balik dah. Bye bye. Korang tengoklah video ni yang aku mandi makan. Okay, bye bye. Korang jangan lupa like, subscribe dan share. Bye bye. Kita jumpa lagi next video.